Animasi ini menceritakan bab 5 tamadun awal dunia subjek sejarah tingkatan 1. Di sebuah persimpangan masa, di mana sungai-sungai agung dunia bertemu dalam alam mimpi, 4 figura agung berkumpul. Mereka adalah Ilu dari Mesopotamia, peradaban yang bermula sekitar 3500 sebelum Masihi, Nefer dari Mesir Purba, yang kerajaannya disatukan sekitar 3100 sebelum Masihi, Anum dari Lembah Indus, yang bandarnya berkembang pesat sekitar 2500 sebelum Masihi, dan Longwei dari Lembah Huang He, yang dinastinya bermula sekitar 2205 sebelum Masihi. Mereka datang untuk berkongsi kebijaksanaan tamadun masing-masing. Ilu memulakan bicara. Tanah airku, Sumeria, dibentuk oleh 2 sungai, Tigris dan Euphrates. Dari 3500 sebelum Masihi, kami membina kota-kota megah seperti Ur. Kami mendirikan zigurat yang menjulang ke langit sebagai kuil untuk dewa bulan nana. Sekitar 1754 sebelum Masihi, Raja Hammurabi dari Babylon memberikan kami kod Undang-Undang Hammurabi, 282 undang-undang yang dipahat pada batu untuk memastikan keadilan. Nefer tersenyum. Sungai Nil adalah anugerah kepada kami. Sekitar 3100 sebelum Masihi, Raja Menes menyatukan Mesir Hulu dan Hilir, menjadikan Memphis sebagai ibu kota. Firaun kami, seperti Ufu, yang memerintah sekitar 2580 sebelum Masihi dianggap sebagai Tuhan. Mereka membina piramid agung di Giza sebagai makam abadi, menunjukkan kemahiran kami dalam kejuruteraan. Kami juga menghargai perancangan, kata Anum. Sejak 2500 sebelum Masihi, tamadun kami di Lembah Indus membina bandar terancang seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Setiap jalan dibina lurus mengikut grid yang tepat. Kami mempunyai sistem perparitan dan pembetungan bawah tanah yang paling canggih, termasuk sebuah kolam mandi besar untuk upacara keagamaan. Long Wei, yang dari tadi diam memerhati, bersuara. Di Lembah Huang He, kami diperintah oleh dinasti-dinasti awal seperti Shang, sekitar 1766 sebelum Masihi. Raja kami mendapat mandat dari syurga untuk memerintah dengan adil. Kami membangunkan teknologi pertanian untuk mengawal banjir Sungai Kuning, dan terkenal dengan penciptaan sutera serta barangan gangsa yang rumit untuk upacara keagamaan. Ilu kembali bersuara. Dari segi teknologi, kami mencipta roda sekitar 3500 sebelum Masihi yang merevolusikan pengangkutan. Tulisan kunaiform kami di atas tablet tanah liat merekodkan segala-galanya, dari perdagangan hingga epik agung seperti Epik Gilgamesh. Sistem nombor berasaskan 60 kami masih digunakan untuk mengukur masa sehingga hari ini. Kami juga mempunyai tulisan kami sendiri, hieroglif, tambah Nefer. Kami memahatnya di dinding kuil dan menulisnya di atas kertas papirus. Ahli-ahli kami mahir dalam matematik dan geometri untuk membina monumen yang hebat. Malah, kemahiran perubatan kami membolehkan pembedahan dan proses mumia yang kompleks, menunjukkan pemahaman kami tentang anatomi manusia. Anum menyambung, walaupun tulisan piktograf kami masih menjadi misteri, perancangan bandar kami menunjukkan kemahiran mengukur yang jitu. Kami mencipta sistem timbangan dan ukuran yang seragam untuk memudahkan perdagangan. Kami membina jelapang besar untuk menyimpan hasil tanaman, memastikan kemakmuran untuk semua. Sumbangan kami termasuklah falsafah tentang keharmonian, kata Long Wei. Semasa dinasti Shang, kami menyempurnakan teknik pembuatan gangsa. Tulisan kami, yang berasal dari piktograf pada tulang oracle, terus berkembang menjadi aksara yang digunakan oleh berbilion manusia hari ini. Kami juga membangunkan sistem terusan untuk pertanian berskala besar. Keempat-empat mereka memandang sesama sendiri, menyedari sesuatu yang menakjubkan. Walaupun dipisahkan oleh geografi dan masa, tamadun mereka berkongsi asas yang sama, kebijaksanaan untuk memanfaatkan sungai, keperluan untuk pemerintahan yang teratur, dan dorongan untuk mencipta dan meninggalkan warisan. Mereka adalah 4 tiang agung yang menyokong bangunan peradaban manusia.